Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ni untuk next video lah. Sebelum ni kita belajar teori high high low dan trend untuk baca trend. Okey, di sini saya nak tunjuk satu teori swing point lemah dan kuat secara teori dia lah. Nanti saya akan tunjuk di dalam chart cara kita maki ni swing point kita. Okey. Di sebelah kiri ni kita ada apa? Keadaan market secara teorinya dalam keadaan bullish swing point dalam keadaan bullish, uptrend. Dalam kata lain, uptrend. Okey. Apa itu uptrend? Okey. Untuk mengenal pasti uptrend kita perlu ada apa? Higher high, higher low, higher high. Ini menandakan trend dalam keadaan uptrend. Okey. Jadi apabila setiap kali berlakunya ni price membuat higher high, higher low. Adakah higher low ni valid sebelum price melakukan higher high? Jawapannya tidak. Higher low ini valid apabila hanya price melakukan breakout pada higher high yang sebelumnya. Seperti yang korang boleh lihat di sini, price berjaya close melepasi higher high di sini. Ini menandakan apa? Ini menandakan breakout. Okey. Break of structure. Nampak tak? Okey. Jadi apabila price berjaya close melepasi higher high sebelumnya ataupun lower high ataupun high yang sebelumnya, okey. Kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback, okey. Kita tak akan expect yang price terus akan fly, okey. Kita akan expect apa? Setelah price berjaya membuat higher high, kita expect yang price akan membuat pullback. Okey, apabila price berjaya membuat pullback, jadi di mana point swing kita? Bila price start membuat pullback, okey. Dan saya akan ceritakan nanti dalam chart cara kita mengenal pasti apabila price tu start membuat pullback, okey. Jadi di mana point swing kita? Yang paling penting sekali kita nak tahu swing point kita. Di mana kita nak expect yang price tidak akan break close melepasi okey. Setelah price berjaya buat higher high, higher low, higher high, higher low, okey. Dan price berjaya close melepasi higher high. Okey. Jadi ini menandakan swing point kita. Nampak tak ni? Saya buat. Sekejap okey. Ni swing point kita. Kalau saya buat ni, setelah price berjaya membuat higher high di sini, okey. Sekejap saya buat ni okey. Mana swing point kita? Okey, kalau boleh lihat ni higher low ni. Kita akan dapat mengetahui point level swing low setelah price berjaya break of structure lower high atau higher high sebelumnya. Apa saya maksudkan? Okey, kalau boleh lihat sini, price berjaya close melepasi higher high di sini. Ini menandakan apa? Menandakan break of structure. Jadi di mana point swing low kita? Seperti yang kalian boleh lihat higher high baru terbentuk dan start melakukan pullback. Okey, untuk mengetahui swing point kita, swing low dan swing high. Okey, apabila price buat higher high, price tak membuat pullback. Jadi di mana swing point, swing high kita? Okey, di sini lah. Okey. Saya buat ni. Okey. Kita ambil satu ni. Jadi ni adalah strong swing low kita. Okey. Dan ini kita expect apa? Kita expect yang price akan pergi pada level ini dan memecahkan higher high ini. Okey. Kita panggil apa? Kita panggil weak high. Sebab apa dia weak? Sebab dia tidak berjaya close melepasi higher low di sini. Jadi kita expect apa? Apabila price okey, apabila price buat pullback, kita expect apa? Kita expect yang price tidak akan close melepasi higher low ini. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan trend bullish. Nampak tak? Okey. Sebab kita dalam keadaan trend bullish. Jadi kita expect apa? Yang kita expect yang price tak akan trade daripada bawah level higher low ini. Okey. Sebab kita dalam keadaan trend bullish. Jadi probability untuk price go lebih tinggi itu higher daripada kita mencari sell. Sebab apa? Sebab kita sudah ada trend higher high, higher low, higher high. Nampak tak guys? Okey. Jadi kita akan cari buy saja. Okey. Kita akan cari buy saja.
Okay, untuk cari buy, peluang buy itu kita akan carilah point interest kita dekat di antara range dalam ni. Okay, kebiasaan dia akan meninggalkan apa panggil, meninggal point of interest, mana zone untuk kita entry. Okay, okay. Setelah price berjaya membuat pullback, kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat higher low yang baru. Okay, kita sebagai trader apa? Kita follow je. Kita akan follow big trader trade. Dan dia orang akan meninggalkan footprint, faham tak? Footprint untuk kita join sekali. Join the right kata. Okay. Jadi teori dia macam itulah. Okay. Jadi inilah swing point kita. Kita tak akan expect yang price trade di bawah daripada level higher low ini. Okay. Bila price berjaya close, ini menandanya pertukaran trend berlaku. Jadi kita tak akan expect yang tu. Sebab apa? Kita nampak dah price buat higher high, higher low, higher high. Okay. Kita akan cari buy saja. Simple saja. Mengapa swing point higher low ni kita panggil strong, kita panggil dia kuat? Sebab dia berjaya membuat breakout pada higher high di sini. Jadi kita expect higher low ni strong. Sebab apa? Sebab dia berjaya buat breakout di sini. Okay. Nampak tak? Simple je guys. Nampak? Okay. Jadi higher high ni kita expect apa? Kita expect ia akan lemah. Sebab apa? Sebab dia tidak berjaya close di bawah higher low ini. Jadi kita akan expect macam tu je. Sebelum berlakunya pullback, contoh. Apabila pullback start, kita akan expect yang ini adalah swing point low kita yang kuat. Nampak tak? Okay. Sebab apa? Kita dalam keadaan bullish. Jadi kita tak akan cari sell lah. Tapi kalau nak scalping sell boleh lah. Tapi dia cara dia lah. Kita kena tengok range ni. Range mana ada sama ada price untuk buat pullback ni dekat ataupun jauh. Sebab kita tak tahu bila-bila masa saja price pullback, belum sampai di zone price fly. Okay. Ni secara teori lah. Secara teori. Okay. Apabila dalam keadaan benar market, dia akan nampak macam ni. Okay. Okay. Sekarang boleh lihat di sini, kita ada apa? Higher high dan higher low. Apabila price berjaya close melepasi higher high ini, panggil apa? Breakout. Okay. Apabila price tak buat pullback, kita boleh nak short scalping ni. Di sini kita untuk short scalping sell. Tapi kena ingat yang kita ni dalam keadaan trend bullish. Sebab apa? Kita ada higher high, higher low, higher high. Okay. Jadi kita akan cari sell. Kita akan cari peluang untuk entry buy. Kita follow the trend. Faham tak? Jadi di mana swing point kita? Okay. Di sini. Higher low ni kita panggil apa? Kita panggil strong swing low. Maknanya kita expect yang price tidak akan trade daripada bawah level higher low ini. Okay. Kita expect yang harga mampu menahan daripada price close melepasi higher low ini dan pergi memecahkan apa ini? Weak high. Sebab apa dia weak? Sebab dia tidak berjaya close melepasi higher low ini. Okay. Sebab tu kita panggil dia lemah. Mana swing point? Dia ada weak high, weak low. Okay. Ini untuk dalam keadaan uptrend. Jadi uptrend kita akan katakan weak high. Okay. Di sini adalah level weak high. Kita akan expect yang price akan berjaya close melepasi higher high ini. Okay. Dan setiap kali price buat pullback, sebelum price berjaya ingin melakukan penerbangan dan untuk meneruskan continuation, okay, continuation trend, dia akan bagi kita ciri-ciri, kata apa? Bagi kita edge untuk kita join masuk sekali, okay? Untuk kita entry. Kenapa tak? Okay. Apabila price berjaya buat higher low dan close melepasi breakout di sini, sekali lagi price berjaya membuat breakout di sini. Jadi di manakah point swing kita? Okey. Supaya kita tidak loss, okey. Supaya kita tidak makin di sini, supaya kita tidak makin di sini, supaya kita tidak makin di sini. Okey. Nampak tak? Okey. Apabila kalau ambil satu board ini daripada breakout ini kepada level swing low ni, kalau boleh nampak ya. Pada level swing low ni, di mana yang paling rendah? Yang mana paling rendah? Okey, kalau kita lihat di sini lah.
Di sini yang paling rendah kan. Yang ni paling tinggi. Ni swing high kita. Ni swing low kita. Okey. Jadi kita ambil pun satu data lain, kita pun baki. Nampak? Ni kita expect yang price tidak akan trade daripada bawah level swing low ini. Sebab apa? Sebab level swing low ni berjaya memecahkan higher high pada level ni. Nampak? Jadi kita expect yang level ni strong. Sebab apa? Dia berjaya memecahkan higher high di sini. Kau nampak tak? Faham? Okay. Setelah price berjaya membuat higher high, kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback. Kita tak akan expect yang price, apabila price berjaya membuat higher high, kita tak akan entry di sini. Kita tak akan entry di sini. Kita tak akan entry di sini. Kita tunggu, okey? Kita tunggu price membuat pullback dan bagi kita edge untuk kita entry, okey? Seperti korang boleh lihat, ni. Ni selalu terjadi apabila kita tak tahu swing point di manakah swing point kita, iaitu structure, okey, yang betul-betul yang boleh menyebabkan berlakunya pertukaran trend. Nampak tak? Sebab ni swing point kita ni, buat ni supaya nampak jelas. Okey, ni apa sebelum berlakunya ni, kita expect apa? Kita expect yang ni adalah weak high. Sebab apa? Sebab dia tidak berjaya close melepasi higher low ini. Kita akan expect itu. Walaupun dia tak terjadi lagi, kita akan expect macam itu. Sebab apa? Kita sudah ada range kita. Kita sudah ada ni range bullish kita. Dan price berjaya buat higher high. Jadi di sini kita menganggapnya adalah lemah. Okey. Dan kita menganggapkan level higher low ini strong. Swing low kita ni strong. Okey. Kita tak akan expect yang price akan close melepasi higher low ini. Jadi kita nak buat apa? Bila kita tengok price buat higher high, kita tunggu price membuat pullback. Bila price berjaya buat pullback, okey. Bila korang salah cara baca market, ini kita ingat apa? Kita ingat pertukaran trend berlaku. Tapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebab price berjaya close melepasi higher high ini. Untuk price trade lower, price perlu close melepasi higher low ini. Ini menandakan betul-betul pertukaran trend akan berlaku. Faham tak? Baru kita boleh cari sell. Selagi price tidak close di bawah pada level ini, kita akan cari apa? Kita akan cari buy. Kita expect yang price akan naik lebih tinggi. Nampak tak? Kalau saya dulu pun pernah kena. Sebab apa? Kita tengok ni setup QM QM sell. Lepas tu kita tukar tarik atas, kita ada apa? Bearish engulfing. Kita pun sell. Tapi kita tak nampak ni level swing point kita, okay, yang sebenarnya. Nampak tak, guys? Nampak tak? Itu penting kita kena pasti swing point yang boleh menyebabkan price itu malah. Nampak tak? Okey. Ke laju sikit. Takut lah. Boleh Okey. Next okey, apabila price sampai pada point of interest kita, iaitu POI, zone. Okey, kalau boleh di sini kita ada apa? Kita ada setup QM buy. Okey. QM buy. Jadi kita apa ni? Kita dalam range bullish, trend bullish. Jadi kita cari apa? Kita akan cari buy. Walaupun di sini price membuat setup QM, dia buat apa? Ni panggil trap Okey, ni sesat. Dia buat ni. Kadang-kadang dia buat equal high, kadang-kadang dia buat CP, dia datang dengan CP. Bila sampai dekat point interest dia pun terbang. Nampak tak? Okey. Apabila price sampai dalam zone ni, kita tunggu apa? Kita tunggu confirmation. Barulah kita entry. Jadi di sini bukan saya nak terangkan pasal entry nanti untuk itu saya akan terangkan untuk next video bersama cara saya buat live trade lah. Saya rekod macam biasa dalam PC sebab ni pun dah nak raya, saya buat video pendek-pendek. Okey, apabila price berjaya membuat higher high yang baru, katalah di sini berjaya close break of structure ni, break higher high ni, kita panggil apa? Okey, kita panggil break of structure. Bila price berjaya close lepasi high high ini, okey,
break of structure. Kita expect apa? Bila price berjaya buat breakout, kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback. Okey, kita expect yang price akan membuat pullback. Kadang-kadang buat macam ni. Sekejap. Akan buat macam ni. Okey. Bila kita tukar pada time frame, katalah ni range H4 lah. H4 kita akan nampak sebatang-sebatang. Tapi bila kita tukar pada time frame L15, trend membuat setup apa? Setup QN. Jadi apabila price start membuat pullback putus pula. Okey, pullback sampailah pada point interest dia. Okey. Lepas buat apa? Pertukaran trend pada time frame L15. Jadi kita expect apa? Kita expect yang price akan okey, setelah ni berlaku, jadi mana point kita? Sini lah point swing kita. Nampak tak? Sini. Swing low, ni weak high. Kita akan expect yang price tidak akan close melepasi high low ini. Kita cari buy saja. Okey. Bila tak ada, kalau katalah kita price turun, pum terbang macam tu je tanpa bagi kita point entry, tak apalah. Okey. Biarlah. Kita tunggu next setup pula. Okey, nampak tak? Ni untuk sell pula. Trend dalam keadaan bearish. Okey. Point paras harga yang terendah iaitu lower high yang menyebabkan terciptanya swing low, iaitu lower low. Apa yang saya maksudkan? Saya maksudkan ni, bila price berjaya buat lower low, ini adakah lower high ini valid sebelum price membuat breakout? Tidak ya. Lower high ini valid, point swing kita valid apabila price berjaya close melepasi lower low ini. Apa panggil apa? Breakout, break of structure. Bila price berjaya membuat breakout, kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback. Okey. Nampak tak? Ni. Kita ada trend dalam keadaan bearish ya. Saya akan terangkan dekat sebelah ni. Okey, lower low, lower high, lower low. Ini menandakan kita dalam keadaan bearish. Okey, lower high, lower low sekali lagi. Price membuat breakout. Kita expect apa? Kita expect yang price tidak akan close melepasi lower high ini. Okey, kita akan cari sell saja. Jadi di mana swing point kita? Di sinilah. Ni lower high ni dan lower low ni. Sebelum price sebelum price, katalah price duduk kat sini ya. Okey. Price tengah membuat pullback dan price membuat setup QN di dalam zone sell kita. Okey, katalah sini ada zone sell kita. Setelah price sampai dalam zone ini, kita akan tukar kepada time frame yang lebih kecil. Untuk apa? Kita untuk tunggu confirmation. Nampak tak? Kita akan tunggu confirmation. Katalah ni range time frame H4. H4 mengatakan bearish. Jadi pada time frame L15, apabila price tak membuat pullback, dia akan bagi apa? Dia akan bagi trend bullish pada time frame L15. Apabila sampai pada zone, dia akan membuat apa? Membuat pertukaran trend dalam time frame L5. Tapi kena ingat ya, kita dalam keadaan bearish. Okey. Kita akan tunggu apa? Kita tunggu price membuat pertukaran trend, iaitu coach pula. Cok ke coach ke? Ketukarlah. Apabila price berjaya close di sini, time frame L15, price berjaya membuat coach. Nak sebut macam mana? Ikutlah. Okey. Apabila price berjaya sampai pada zone, kita expect yang price akan membuat reaksi. Jadi kita akan tukar pada time frame L15. Ni zone pada time frame H4. Okey, bila M15 dia akan nampak macam ni, okey. Dia akan bagi kita macam kata apa? Edge. Okey. Jadi kita akan guna kita akan entry apabila price macam ni. Kita akan entry apabila price sampai di sini. Okey. Ni kita TP di mana? Kita akan TP di week low ini. Sebab apa? Kita dalam keadaan bearish. Sama ada kita nak TP di betul-betul di week low ni, ataupun kita nak guna risk and reward. Yang terbaik kita guna risk and reward lah. Walaupun kita TP sampai sini je, tapi price boleh masih ke bawah, tak apalah. Sebab
boleh jadi yang price boleh sampai sini, reverse balik kena BE, baru price tuju balik. Jadi kita tak nak terpulang pada masing-masing cara trade. Okay. Nampak tak guys? Simple nampak. Ni swing point kita. Selagi mana price tidak berjaya close melepasi atas ni, kita akan cari sell saja. Nampak tak? Katalah price pullback ni, pullback dan berjaya close melepasi swing high kita expect apa? Kita expect ini berlaku pertukaran trend. Maknanya kita biar je dulu, kita tengok apa price yang buat sekali lagi. Katalah price berjaya membuat higher high sekali lagi, barulah kita cari peluang untuk entry. Nampak tak? Boleh jadi yang price naik ke sini dan turun balik. Jadi kita nak confirmation lah. Macam pertama kali price break tu, kita macam tak yakin sangat lah. Nampak tak? Sebab kita majority dalam keadaan trend bullish. Jadi kita akan tunggu sekali lagi price membuat higher high, barulah kita cari entry buy. Katalah macam itulah kalau pertukaran trend berlaku. Jadi sini kita nak cerita pasal swing point je. Okay, sama juga dalam reality, secara reality market, dia akan nampak serabut. Kita tengok pun faham tak? Okay. Kalau korang boleh lihat sini, kita ada apa? Lower low, lower high, lower low. Ini menandakan apa? Kita dalam keadaan bearish. Okay. Kat sini, ni swing point kita. Apabila kita dalam keadaan bearish, ni swing low kita. Panggil apa? Weak low. Sebab apa dia weak? Sebab dia tidak berjaya memecahkan lower high di sini. Jadi kita expect apa? Kita expect level lower low ni lemah lah. Apabila kali dia berjaya close melepasi, kita expect apa? Lower ni akan menjadi strong. Sebab apa? Sebab dia berjaya take out lower high. Nampak tak? Okay. Jadi ni range kita. Range kita dalam keadaan bearish. Jadi kita sebagai trader ialah untuk mencari entry. Maknanya kita nak follow je. Kita nak follow big trader trade. Jadi kita carilah kita punya edge, cara kita trade. Nampak tak? Walaupun kita trade ikut law betul-betul tak, BE bearish engulfing ada, lepas tu saya tak QM buat high low, high lower low, tapi dia sampai dia break. Okay. Itu dipanggil apa? Probability. Trade ni hanya okay, kita kena tukar cara pemikiran kita. Trade ni hanyalah probability higher from one and another. Faham tak? Probability mana lebih tinggi. Kalau kita dalam trend sell, probability untuk price terjun atau naik tu yang mana lebih tinggi? Mestilah sell, betul tak? Itulah probability. Walaupun kita dah follow tapi dia break. Tak menjadi. Tapi tak apalah, sebab kita dah follow kita punya edge. Trade ni dia kata apa? Dia long term tau. Dia long term. Kita tak boleh nak buat macam short term. Walaupun contoh kita follow dah 2 kali tapi tak menjadi direct. Tapi untuk long term, okay, dia akan berbeza. Kita akan nampak untuk long term tu. Apabila kita ada edge, ataupun korang try trade lah. Contoh account $1, trade 1 sen. Kau buat macam study trade dalam 20 trade. Tengok apa jadi pada result. Katalah kalau 10 win, 10 loss. Tapi kita risk and reward kita 1/5 tak. Walaupun kita win 10, kita loss 10, kita ada berapa lagi? Okey. Kita kira 1 tak. Katalah 1 10. 5 kali 10, okey. Kita menang 50 reward kita. Tapi kita loss hanya berapa? Kita loss hanya 10. Jadi kita ada baki berapa? Kita ada baki lagi 40. Okey, nampak 50 tolak 10. Jadi reward kita ni ada 40. Nampak tak? Walaupun win rate korang 50%,
Itu yang penting, risk and reward ni. Nampak tak? Kita still profit lagi. Still dalam keadaan profit. Walaupun win rate kita 50%. Nampak tak? Ni pentingnya risk and reward. Apabila kita selalu full margin, dia boleh macam mengganggu apa? Psikologi trading kita. Psikologi. Cara kita react pada market. Bila contoh price sampai pada zone ni, jangan takut lah. Kita dah ada edge kita lah. Kita entry je lah. Kita put je entry. Just entry je. Tanpa perasaan apa-apa. Faham tak? Kita entry je. Trade ni hanyalah pasal probability. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku kat market. Betul tak? No one know. Betul tak? Jadi kita ada edge. Okay lah. Jom kita tengok pada chart ni. Tengok AGU. Okay. Sini ya. Okay, saya delete semua. Okay, saya akan play sini. Okay, kalau di sini kita nampak apa? Kita nampak apa? Kita nampak price berjaya break melepasi higher high di sini. Jadi kita panggil apa? Kita panggil breakout. Ini adalah breakout. Saya highlight. Okay. Setelah price dekat mana swing low kita? Okay, swing low kita dekat sini. Okay, ni swing low kita. Dan mana swing high kita? Kita panggil dia lemah sebab apa? Sebab swing low ni berjaya memecahkan higher high di sini. Nampak? Ni range kita. Jadi kita nampak yang kita ni dalam keadaan uptrend. Okay. Kita tengok mana poin-poin kita nak entry. Tukar pada time frame H4. Okay, di sini kita ada fair value gap, FVG buy. Okay. Okay. Boleh kita tukar pada time frame L5 15. Kita nampak apa? Price buat higher high, higher low, dan price tidak berjaya close melepasi. Dan ini menandakan apa? Menandakan pullback telah pun bermula. Tapi kena ingat yang kita dalam keadaan bullish. Okay. Okay, kita tunggu lagi. Boleh lagi. Okay, bila price sampai dalam zone ni, kita nak tunggu apa? Kita nak tunggu pertukaran trend berlaku dalam time frame yang lebih rendah. Faham tak? Pada time frame yang rendah. Okay. Price lagi meneruskan penurunan. Okay, kita tunggu. Okay. Di sini. Nampak ni. Okay, ni swing point kita. Okay. Bila price berjaya close melepas ini, kita nak tengok apa? Kita nak tengok apabila price mitigate our zone ni, kita nak tunggu apa? Tunggu price buat reaction. Tahu tak? Pertukaran trend berlaku macam confirmation. Bagi kita confirmation. Okay. Lagi. Okay, price berjaya close melepasi higher high di sini. Ni lower high ni. Jadi apa ni? Pertukaran trend berlaku. Jadi ini bagi kita apa? Confirmation ya. Confirmation untuk kita entry. Tengok M30 ada apa. Okay, di sini kita ada setup apa? Setup asasi buy. Okay. Okay, kita play lagi. Nah, dan price berjaya take profit. Okay, kalau kita entry sini, nampak? Kita ada confirmation dah. Coach, bila price pullback, kita akan entry pada zone ni. Nak stop lah, kita boleh letak daripada bawah ni. Macam tu. Nampak tak guys? Kita akan target pada week high ni. Okay, play lagi. Okay, price ni akan jadi apa? Bos. Okay, kita akan tunggu apa? Setelah price berjaya membuat higher high di sini, kita akan tunggu apa? Okay, kita akan tunggu pullback. Jadi di mana swing point kita? Okay, kita tunggu lagi. Okay, ini menandakan yang price telah berjaya. Apa ni? Bukan telah
start buat pullback untuk apa? Untuk kita entry ni. Mana swing point kita? Di sini swing point baru kita, swindler kita. Okey. Di sini adalah wick height kita. Oh shit. Okey. Ni adalah wick height kita. Kita expect apa? Kita akan expect yang price tidak akan close melepasi swing low ini. Kita expect yang price akan terus meneruskan kenaikan. Okey. Okey, kita play ya. Ni kita ada apa? Okey, ni semasa price buat pullback ni, kita bolehlah nak cari entry, nak scalping ke. Kita tengok di sini kita ada apa? Ada demand area, supply area. Kalau kita nak entry sell, kita akan TP dah mana kita. Nak scalping nak atas ni, kita boleh TP bawah ni. Okay, nampak tak? Tapi risiko untuk kita sell ni tinggi, probability itu rendah. Jadi kita akan tunggu apa? Kita akan tunggu buy saja. Kita akan tunggu buy. Nampak tak? Sebab range daripada swing low dengan wick high ni rendah. Nampak tak? Maknanya jarak dia ni terlalu dekat. Okay, kita play lagi. Play. Okay, price hit TP kita. Okay, jadi kita punya plan ni sekarang kita nak tunggu buy. Nampak tak? Okay, tengok. Ni price buat apa? Price buat liquidity seller. Jadi kita expect apa? Kita tengok ni, kita expect yang price akan turun, pum, terbang terus. Betul tak? Ini apa panggil apa? Compression. Cikgu masih cakap apa? Compression. Tunggu lagi. Mana tempat kita nak entry? Sini kita ada QM buy. Kita ada QM buy. Tapi price dah setuh QM buy ni. Kita tukar time frame lagi. Tengok ada apa? H1. H1. Price dah mitigate. Kita akan tunggu je. Tunggu. Ni yang kita expect, yang price tidak akan close melepasi swing low ini. Price ada bagi reaction, kita akan tukar pada time frame 15. Okey. Kita akan tunggu apa? Kita akan tunggu price bagi kita confirmation. Kita tunggu market structure shift yang kita nak. Okey. Tunggu lagi, cepat lagi. Okey, nampak sini. Tunggu lagi. Okey, di sini kita ada apa? Sini price berjaya bagi kita confirmation. Nampak? Confirmation yang price daripada bearish bertukar kepada bullish selepas dia sampai di mana? Di mazhab kita di sini. Okey, nampak tak? Kita akan tunggu apa? Kita akan tunggu dulu. Kita play lagi. Kita akan tunggu confirmation lagi. Okey. Kalau tengok di sini kita ada apa? Demand area. Ni. Kita ada order block. Okey, kita tunggu lagi. Tengok price apa. Okey, price bagi kita confirmation. Ni sini apa? Breakout lagi, post up trend. Okay. Jadi kalau kita buy di sini, kita expect apa? Kita akan expect yang price akan sampai pada wick high ini. Jadi kita akan target pada ni, wick high. Nampak tak? Okay, kita play lagi. Kita akan tunggu price buat breakout. Sebab ni bukan saya nak ajak
Saya cuma nak terangkan swing point ya. Nanti untuk cara-cara entry saya akan ajar untuk next video. Okey. Kita tengok apa? Price berjaya buat breakout. Kita akan pilih ya. Boss up. Price sekali lagi berjaya close melepasi higher high di sini. Jadi kita expect apa? Kita dalam range apa ni sekarang? Kita dalam range bullish. Jadi di mana point swing low kita? Yang baru di sini ya. Swing low kita. Okey. Ini adalah week high. Nampak tak? Kita tunggu price buat pullback. Okey. Boleh tengok di sini. Kita ada apa? Tukar time frame 30. Kita nampak lebih jelas sikit. Okey. Sini kita ada demand area. Saya tak SNC boleh. Okey, kita ada setup apa sini. Saya tak SNC buy. Tapi apabila price sampai pada zone ni, kita expect apa? Kita expect yang price akan buat market structure shift. Okey, kalau boleh tengok di sini, kita ada tukaran trend di dalam zone ni sebagai confirmation. Kita ada setup apa? Ini setup QM buy. Okey. Kita play. Dan price berjaya close melepasi week high kita. Direct price pergi tanpa mitigate our zone. Okey, nampak tak? Jadi tak apalah kalau kita miss entry pun, kita tunggu nak setup pula. Okay. Price berjaya close melepasi high high di sini. Panggil apa? Breakout structure. Okay, kita play lagi. Jadi di mana swing point kita? Swing point kita sini. Okay, price berjaya close melepasi swing point kita. Ini menandakan apa? Menanda pertukaran trend. Kita tengok time frame H1. Okay, ni swing. Nampak tak? Ni pullback ni. Price buat higher high, pullback, dan price berjaya close melepasi. Jadi ini adalah swing point low kita. Okey, tengok lagi. Kita nak tengok price close dengan body yang okey. Ini menandakan pertukaran trend pada higher time frame. Okey. Kita tengok lagi. Tengok lagi. Okey, price sekali lagi berjaya membuat breakout. Ni apa? Pertukaran trend lagi untuk uptrend. Kita play lagi. Okey. Di mana point kita? Di sini point swing low kita. Sehinggalah price buat pullback, sama ada sampai sini ke. Bila price berjaya membuat higher high, di mana point lower high kita? Ni sekarang ni dekat sini, nampak tak? Swing low. Ini adalah week high kita. Sebab market ni kita tak tahu dia akan pullback sejauh mana. Nampak tak? Tunggu lagi dia pullback lagi. Okey, nampak tak? Nampak tak guys? Nampak tak? Kita expect yang price tidak akan close melepasi level swing low ini. Jadi kita target kat mana? Kita target atas ni. Sebab apa? Sebab kita ada pertukaran trend. Tengok, daripada boss dia buat breakout dan dia break lower high ni. Ini menandakan apa? Ini menandakan pertukaran trend berlaku. Lepas dia naik pula. Naik sampai atas ni, dia break pula high ni. Setelah dia buat lower low, ini menandakan apa? Ini menandakan yang market dalam keadaan sideways. Okey. Kita tunggu lagi. Okey, price berjaya close melepasi high di sini. Bos, kita dapat sekali lagi. Okey, ini dalam uptrend lagi. Kita play lagi. Okey.
Jadi ni adalah swing low kita. Okey, ini menandakan apa? Menandakan tukaran trend berlaku sekali lagi. Tukar pada time frame H1. Okey, kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback. Okey, kita play. Okay, ini adalah swing high kita. Dekat 30, 15. Okay, kita play. Kalau melihat di sini kita ada setup apa sini. Buat ni. Ini akan menjadi weak low kita. Nampak tak? Dan kita ada equal low di sini. Ini adalah strong. Kita setelah price buat ini, kita expect apa? Kita expect yang price tidak akan close melepasi swing high ini. Maknanya kita akan cari apa? Cari sell. Okay, clear lagi. Tukar pada time frame 15. Price sekali lagi berjaya close melepasi di sini. Okey, empas downtrend. Nice. Okey. Jadi di mana point swing low high kita? Okey, di sini. Low high terbaru kita, swing high. Nampak tak? Kita clear lagi. Sampailah kita nampak yang price membuat pullback. Okey, price sekali lagi close melepasi di sini. Okey, bos. Jadi di mana point baru kita? Di sini. Swing high. Okey. Okey, kita clear lagi. Okey. Jadi kita expect di mana? Expect ini adalah weak low kita. Okey, ini strong high kita. Okey, play. Okay. Ini price untuk time frame N15. Okay. Ini range kita pada time frame H1. Lower high, breakout. Jadi ini adalah swing point kita. Kita akan expect yang price tidak akan close melepasi ini. Okey, nampak tak? Okey, play lagi. Okey, price berjaya close melepasi lower high kita. Ini panggil apa? Pertukaran trend berlaku. Lower high. Okey. Nampak tak? Tapi kalau pada time frame H4, ini adalah strong swing high kita. Nampak tak? Ini weak low kita pada time frame H4. Jadi ini pertukaran trend. Okay? Nampak tak? Saya akan mark balik ya. Swing point kita. Okay, highlighter ini. Okay, ini high yellow. High high. High yellow. Okay. High high. Ni high yellow. High high. Lower low. High high. High yellow. High high. Lower low. Okay. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Dan price buat apa ni? Buat high high baru. Nampak tak? Tekaran trend berlaku. Okay, tunggu lagi. Okay. 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 Jadi di mana swing point kita? Okay, ingat kita H1 ni dalam H4 kita dalam keadaan bearish. Dan sini kita ada setup. Cikgu Hanzul kata sweat zone. Dan juga kita ada setup akselerasi. Okay.
ni, kita tunggu. Okey. Play lagi, kita tengok price buat apa. Okey. Nampak tak? Daripada ni, mana lower height kita? Okey. Di sini. Price buat apa? Buat pertukaran trend. Nampak? Ini lower height kita. Lower height, higher low, higher low, higher high. Dan price sekali lagi break higher low ni panggil apa? Pertukaran trend lower low. Nampak tak? Situasi market kita dalam keadaan sekarang. Kalau kita suka scalping okey, kita tunggu apa? Okey, tengok di sini kita ada apa? Kita ada supply area. Tunggu. Setelah price buat breakout, kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback. Okey. Di sini menandakan pullback telah pun bermula. Kita boleh. Okey, kalau dah tengok di sini kita ada apa ni? Kita QM buy. Kita buy TP di mana? Kita SF bawah ni, kita akan TP di mana? Kita akan TP di kawasan atas sini. 1:4 boleh. Satu berapa? 1:2. Jadi situasi kita sekarang ni, kita nak tengok apa? Kita nak tunggu yang price sampai pada zone kita ni. Sebab apa? Kita dalam keadaan bearish. Okey. Jadi dalam situasi sekarang, ini adalah week low kita. Okey. Ni strong high kita. Sebab apa dia strong? Sebab dia berjaya take up lower high higher low di sini. Ini menandakan yang supply area di sini strong lah. Swing kita ni strong. Sebab apa? Sebab dia berjaya memecahkan higher low di sini. Nampak? Breakout. Jadi kita akan expect yang dia strong. Okay. Kita nak, sekarang ni kita nak apa? Kita nak tunggu market start adjust dalam time frame L15. Barulah kita cari entry sell. Sebab kita dah ada range kita. Nampak tak? Okay, kalau tengok di sini kita ada apa ni? Equal low. Okey, bila price sampai pada Z, kita nak tunggu apa? Saya nak tunggu yang price break higher low di sini. Ni swing low kita. Nampak tak? Swing low, ni swing high. Week high untuk masa sekarang. Sebab apa? Kita boleh jangka yang price naik lagi sampai atas ni, baru dah turun. Okey, kita nak tengok ni. Tapi ingat, kita dalam keadaan bearish. Okey, kita tunggu. Price berjaya tidak break. Okey, price berjaya close melepasi swing low ni. Jadi ini menandakan apa? Menandanya berlaku pertukaran trend. Kata sebagai confirmation. Okey. Okey, tunggu lagi. Tengok di sini, price berjaya close melepasi di sini high low di sini. Jadi ini ni kita tengok di sini, tak ada apa supply area dekat 30. Okey, di sini kita ada bearish engulfing sell. Okay, kita boleh put enter sini. Dan stop lah boleh letak pada atas ni. Dan kita target mana? Kita akan target di bawah ni. Okey. Tunggu. Price buat apa? Okey, price tu zone kita dah meneruskan penurunan. Nampak tak guys?
price sampai pada zone kita, nampak dia buat apa. Jadi kita tukar pada time frame 5. Kita nampak jelas ya. Sini starting pertukaran, maknanya pullback breakout. Mana kita expect apa? Kita expect yang price akan buat pullback. Setelah buat pullback, okey, ini adalah point interest kita untuk sell, nampak tak? Jadi ini adalah tunjuk ni higher high ya. Okey, higher high, higher low, higher high. Adakah ini kita dalam keadaan bullish lagi? Nampak tak? Ini sekarang ni kita dalam keadaan bullish lagi kalau separuh ini. Jadi kita nak tengok apa? Setelah price sampai pada situ, kita nak tengok pertukaran trade berlaku. Okey. Jadi kita nak tengok price break ni. Higher low ni. Okey, bila price berjaya close lepas si higher low ni, ini adalah lower low kita yang baru. Jadi kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback dan meneruskan penurunan. Apa tak? Itu saja kot. Faham tak? Korang faham tak? tak jelas eh? Jadi ni adalah lower high kita. Kita anggap apa dia strong lah.